Inilah balasan orang yang meninggalkan segala yang difardukan Allah Ta'ala, kemudian membawa ia dengan dia masuk ke dalam neraka. Pada muka mereka kata, inilah orang yang meninggalkan semaya. Berapa puluh tahun kita tinggal semaya? Hamba kira, hamba tuan-tuan dan puan-puan kira diri masing-masing lah. Nak gitu, jat daripada akhir balik sampai ke hari ni, cuba kita renung sama-sama kat bila kita start lekat semaya 5 waktu. Adakah start daripada kita mula-mula akhir balik dulu sampai ke hari ni tak tinggal-tinggal? Alhamdulillah. Kalau kita umur 60, 70 dah lah ni, kita tolak 10 akhir balik. Kalau 60 tinggal 50. Kalau 50, tak bila kita lekat 5 waktu. 10 tahun ke belakang ini ke? 20 tahun ke belakang ini ke? 30 tahun ke? Kalau 30 tahun, kalau 50 tahun, 20 tahun kita tak semalam. Allah Ta'ala ambil kira belakang tu. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Walaupun sebesar zahrah pun Allah Ta'ala kira. Bukan berlalu dengan begitu saja tu. Maka sebab tu ada kilah ulama, ada kata boleh semaya qada, boleh bayar fidyah. Fidyah itulah yang kilahnya berkaitan dengan seksa orang yang meninggalkan semaya, yang mana hari itu kita tengok ada 15 perkara itu seksa. Dan yang akhir untuk pagi ni, adapun seksanya pada ketika bertemu dengan Tuhannya apabila pecahlah sekalian langit, berlakunya hari kiamat, maka datanglah satu malaikat yang menyeksanya, dan adalah pada tangannya rantai panjangnya 70 hasta. Maka menaruh ia akan dia. Malaikat terletak rata tu pada tengkuknya. Tengkuk orang yang tak semaya tu, orang yang melengah-lengah ke semaya. Kemudian memasukkan ia akan dia. Malaikat tu masuk rata tu pada mulutnya, dalam mulut orang yang tak semaya tu, orang yang mengingatkan semaya, dan mengeluarkan ia akan dia daripada duburnya. Kemudian dihalanya sekali, berteriaklah atas mukanya, dan segala terlentang atas belakangnya, padahal menyeru ia dan katanya, inilah balasan orang yang meninggalkan segala yang difardukan Allah Ta'ala, kemudian membawa ia dengan dia masuk ke dalam neraka. Pada muka mereka kata, inilah orang yang meninggalkan semaya. Berapa puluh tahun kita tinggal semaya? Hamba kira, hamba tuan-tuan dan puan-puan kira diri masing-masing lah. Nak gitu, jat daripada akhir balik sampai ke hari ni, cuba kita renung sama-sama kat bila kita start lekat semaya 5 waktu. Adakah start daripada kita mula-mula akhir balik dulu sampai ke hari ni tak tinggal-tinggal? Alhamdulillah. Kalau kita umur 60, 70 dah lah ni, kita tolak 10 akhir balik. Kalau 60 tinggal 50. Kalau 50, tak bila kita lekat 5 waktu. 10 tahun ke belakang ini ke? 20 tahun ke belakang ini ke? 30 tahun ke? Kalau 30 tahun, kalau 50 tahun, 20 tahun kita tak semalam. Allah Ta'ala ambil kira belakang tu. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Walaupun sebesar zahrah pun Allah Ta'ala kira. Bukan berlalu dengan begitu saja tu. Maka sebab tu ada kilah ulama, ada kata boleh semaya qada, boleh bayar fidyah. Fidyah itulah yang kilahnya. Tak apalah, tak secara kilah tu. Maknanya qada tu, qada hak semaya, hak tinggal-tinggal dah dulu nak gitu. Kadang-kadang kita tengok dok kita sendiri pun kadang-kadang so kalau nak qada tu hak sunat pun dok qabliyah ba'diyah. Orang sudah beg apa kita duk luar tu lagi. Rugilah tak semaya sunat.
Lepas tu kat sudah semaya pun sunat pun tak juga. Sudah kan hak sunat-sunat tu lah boleh masuk kita syurga ni. Hak boleh kita masuk syurga, hak sunat tu, hak wajib ni melepaskan kita daripada api neraka. Menyentuhkan amal wajib kita tu, hak fardu tu melepaskan kita daripada api neraka. Hak boleh masuk syurga ialah amalan-amalan sunat. Gitu. Jangan yang kata kalau semaya dah melepaskan daripada api neraka ya. Pasal itu modal mana utungnya? Utung tu hak boleh masuk syurga. Utung tu. Di kuliah-kuliah lain yang lontarkan supaya biar kita mudah nampak. Dalam banyak-banyak amalan sunat ke biar yang jadi istiqamah pada kita. Hak tu yang boleh masuk syurga. Jak kita ni utang banyak lagi. Utang. Sokong modal utang. Jadi boleh hutang sikit dah bayar hutang, hutang bayar hutang. Gitu. Jadi bila kita renung bahawa kita tak ada nak itu kat orang. Boleh nampak diri kita sendiri kita. 3 bayar kelas 30 tahun. Tu hamba berumur 30 tahun. Kalau 40 tahun, 50 tahun lagi parut. Nak gitu. Kena seksa kini. Yang keduanya, tiada ditilik Allah Ta'ala kepadanya dengan tilik kasihan dan rahmat. Tuhan tak tengok kita, tak pandai. Kita pergi back rumah, tuan rumah tak tanya khabar, tak tengok ke apa begini. Kau nak kelik kena orang rumah. Tahu dah dia sibuk, kau tetamu ramai. Kurang-kurang mula-mula siapa tu, dia siapa lah kita. Selekal. Duduk lah. Amuk nak kita pun faham lah pasal muka dia nak sambut orang lain lagi. Tapi kalau dia tengok kita dapat tak cara ke apa gini, kita rasa banyak. Lebih-lebih lagi di akhirat kelak kita nak ada Allah SWT dah. Ketika ni Allah Ta'ala tak tengok dah kita, tak pandai kita. Apa? Pasal atas dunia dulu mu tak tengok kat aku, mu tidak hadapkan muka-mu pada aku. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku ya Allah menghadapkan muka aku kamu ya Allah. Atas dunia mu tak saya tengok aku. Akhirat kalau aku tak saya tengok juga mu. Atas dunia dulu mu tak apa nak tengok muka aku. Kita pun katalah doa apa ni, kita baca doa iftitah tu hukum sunat ayat lah ke apa begini. Dia sunat ayat tu kalau ibarat pada tubuh manusia seperti bulu lah. Kau tengok orang tak ada bulu bagaimana. Ayat kita cabut bulu habis. Dogel. Semaya pun gitu juga. Kita ada sunat ayat serupa tubuh badan orang tak ada bulu. Gitu. Sedangkan itulah ikrar kita. Kalau orang kerja ke aku janji. Orang kerja dia tahulah. Dia tak tahu sayang aku janji. Wajah tu wajhi alillazi. Atas dunia dulu tidak hadapkan muka-muka aku. Tak tengok muka aku. Akhirat kalau aku tak tengok kata. Lebih pada tu lagi. Dan yang ketiga, tiada diampun Allah Ta'ala atasnya dan baginya seksa yang amat pedih, hingga sekalian suara yang saudara yang beriman di dalam hatinya, sehingga kesemut yang kecil dalam hatinya betapa hal berani meninggalkan semaya dengan umpama seksa yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis ini. Tiada seorang pun yang berani meninggalkan sekalian yang telah dipadukan Allah Ta'ala, melainkan orang yang tiada ampun imannya. Maka orang yang tiada ampunnya iman itu kafir, bukannya orang-orang yang Islam. Kerana tiada beza antara orang Islam dan kafir. Inilah nasihat yang hamba sebutkan dia pada sekalian saudara yang Islam. Jangan sekali-kali meninggalkan semaya dan zakat dan puasa dan puasa Ramadan dan haji ke Baitullah jikalau kuasa berjalan kepadanya,
kerana agama Islam diperbuat Allah Ta'ala dengan 5 perkara seperti yang tersebut dalam hadis. Dia kata orang yang tak sembahyang ni tak ada perkara, dia kata. Dia menyebabkan dia tinggal sembahyang, dia kata tak ada iman. Dan dia kata lagi, orang yang tidak ada iman iaitu kafir, bukannya orang Islam. Memang bukan ingin lah. Kepala segala dosa besar ialah meninggalkan sembahyang. Hak lain dosa besar juga, zina, merokok, minum arak, judi, gapo gini. Tuhan bubuh dalam neraka juga mati. Tapi dia masih muslim. Dia masih muslim. Lama dak dalam neraka. Akhir-akhir sekali orang kata masuk syurga juga. Illa bisyikrillah, kecuali dia syirik dengan Allah Ta'ala. Tapi meninggalkan sembahyang tak ada. Matinya tidak dijamin mati dalam Islam. Pasal beza orang Islam dengan orang kafir sembahyang. Dia memang tak ada. Tapi pada kita buat orang tak sembahyang ni biasa-biasa je. Kita boleh minum air sekali, boleh duduk serumah, kadang-kadang jadi suami kita, kadang-kadang jadi isteri kita, jadi anak kita, jadi pok kita, jadi ibu kita. Tak ada satu, kita rasa tak satu. Tapi kalau benar maksiat lain, kita rasa hina yang tak amat sangat. Tapi kalau mati kena tanya kubur tu juga, tak sembahyang jemaah pun apa gini. Ini ikat kau majlis agama Islam. Tapi di sisi Allah Ta'ala gitulah. Ramanya orang tak sembahyang. Kerana orang tak sembahyang, Tuhan turun bala. 1001 bala Tuhan turun. Sama Nabi Harun dan Nabi Musa. Keluar saudara ni keluar nak pergi berdakwah. Sampai satu kapal, Nabi Harun kata, ya akhi, wahai saudaraku, tak payah dah kita berdakwah kapal ni. Nabi Musa kata, apa? Pasal kapal ni sudah dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala. Mana penanda dia, mana burhan dia, mana dalil dia. Kalau kita tengok, dia kata banyak mata air yang keluar air, pokok menghijau subur. Ini petanda tempat tu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nabi Harun dengan Nabi Musa pun tinggal kapal tu pergi kapal lain. Dalam 2-3 purnama dia kena balik. Bila dia kena balik, kejut dia. Pasal kapal yang dirahmati hari itu sudah jadi padan jaruk, padan kuku. Padan jaruk, padan kuku. Nabi Musa tengok ada seorang pokcik tu. Lepas tu timbul dalam telaga, karat tak ada air. Pas lepas pula karat pula. Dia pergi dekat. Dia kata, pakcik, apa jadi gini ni? Hari tu amal lalu kapal ni cukup subur, mata air, tubik air banyak, pokok menghijau. Ni jadi kering kotan nak. Maka pakcik tu ayat, ini adalah kemurkaan Allah Ta'ala kerana satu hari seorang musafir mari. Dia minum air telaga ni. Dan kebetulan waktu tu waktu sembahyang mengikut kafiat Nabi Musa. Tak ada orang larang, tak ada orang kata gapo, tak ada orang suruh, tak ada orang tegur, tak ada gapo dia. Allah Ta'ala murka dengan seorang tu, Allah Ta'ala jadikan seperti kapal yang jadi lagu ni. Umat Nabi Musa, kita umat Nabi Muhammad SAW ni, kerana keberkatan Nabi kita tu, Allah Ta'ala tidaklah balik bumi. Kalau umat-umat lain, Allah Ta'ala balik selalu dengan perangai umat-umat tu. Tapi umat Nabi Muhammad, kat kampung kita bukan seorang tak sembahyang. Kampung kita bukan seorang tak sembahyang. Padalah nak yakwi. Seperti yang kita duk kecek hari ni dan bagai-bagai lagi. Ramanya orang tak sembahyang. Lepas tu ada pula orang tolong kabel lain pula. Tak sedut cara ke dia lah, ikut dia. Dia tak sembahyang, dia, kita. Kubur masing-masing. Seksa dia, bukan seksa kita. Kecek
Bila dia Tuhan turun bala, tak kira kecil, kita pun kena.